Siapa yang skip video ni, dia rugi sangat-sangat. Bukan setakat skip, dia tak sebarkan, dia tak share video ni untuk orang lain. Jujur saya beritahu, dia memang orang yang paling rugi. Sebab apa pula Ustaz? Sebab dalam video ni kita nak bincang sikit tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, sebelum tu tekan butang share dulu. Butang repost, copy link masuk dalam grup, bagi kat semua orang. Biar semua orang kenal dan tahu siapakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun biodatanya ringkas saja. Okey, dah sebarkan dah. Baiklah, nama penuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Adnan atas lagi Nabi Ismail, Nabi Ibrahim. Itulah nama penuh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad lahir bila? Yang ni semua orang tahu. Nabi Muhammad lahir pada 12 Rabiul Awal. Tahun apa? Tahun Gajah. Nabi Muhammad lahir dekat mana? Yang ni mesti ramai yang tak tahu. Siapa yang diberi peluang pergi umrah, yang mana yang tengah buat haji ni kan, kalau nampak video ni, cuba cari bangunan ni. Yang ni dipanggil perpustakaan, library, maktabah yang ada dekat Masjidil Haram. Jumpa saja. Sinilah tempat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Macam dapat benda baru tak? Bapa Rasulullah nama apa? Nama bapa Rasulullah Abdullah bin Abdul Muttalib. Nama ibu Nabi pula? Nama ibu Nabi Siti Aminah binti Wahab. Itu ibu Nabi. Nabi kan ada dua orang ibu susuan. Seorang nama Suwaibah, seorang lagi nama Halimatun Sa'adah. Macam mana, dapat tak? Alhamdulillah, kita dapat tahu serba sedikit tentang biodata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan lupa sebarkan video ni sebanyak yang mungkin. Ramai lagi dekat luar sana tak kenal siapa Nabi Muhammad. Besar sungguh pahala orang yang share video ni. Sebab apa pula Ustaz? Yalah, kita bagi orang kenal Nabi Muhammad. Confirm lah dapat pahala, betul tak? InsyaAllah kita jumpa dalam video yang akan datang. Okey semua, kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye bye. Share banyak-banyak